الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Hijrah itu permulaan, tetapi istiqomah adalah perjuangan. Setiap insan yang kembali ke jalan Allah akan diuji, kerana syurga itu tidak murah. Tetapi bagi mereka yang bersabar, masjid akan tetap menjadi tempat berteduh, tempat menguatkan diri untuk terus melangkah. Assalamualaikum, Imran. Waalaikumsalam, Hakim. Kau nampak layan hari ni, Imran? Ada apa yang kau fikirkan? Aku takut, Hakim. Aku takut aku tak kuat untuk istiqamah. Pakcik, dulu masa pakcik nak hijrah, pernah tak pakcik rasa nak putus asa? Setiap orang yang berhijrah tu memang akan diuji. Pakcik dulu ada masa pakcik takut. Ada masa pakcik malu rasa nak pergi masjid. Tapi pakcik pegang satu kata-kata, iaitu Allah ni dia tak tengok mana kita mula, tapi Allah tengok mana kita berakhir. Jangan takut jatuh. Jatuh itu biasa. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti untuk bangun semula. Boleh? Langkah pertama menuju kebaikan itu berat, tetapi mengekalkannya adalah lebih mencabar. Godaan dunia, bisikan hati, pandangan manusia, semuanya menguji. Tetapi orang-orang yang berpegang teguh, mereka akan terus mencari kekuatan. Istiqomah bukan hanya pada solat dan doa, tetapi juga dalam perbuatan. Menghidupkan masjid dengan amal, memberi manfaat kepada orang lain, itulah tanda keikhlasan. Dan masjid akan terus menjadi saksi kepada perjalanan mereka. Masjid akan sentiasa terbuka untuk mereka yang ingin kembali, untuk mereka yang ingin berubah, dan untuk mereka yang ingin bertahan. Kerana di sinilah tempat kita mencari kekuatan, tempat kita bersujud dan tempat kita berserah.